Pengenalan Prioriti 3 P3 Zon Hijau bagi hospital-hospital di seluruh negara. Kes P3 Zon Hijau adalah bagi pesakit yang stabil serta mempunyai kondisi ringan dan tidak memerlukan rawatan serta-merta atau segera. Contoh kes P3 Zon Hijau: batuk, selesma, demam biasa, kecederaan ringan seperti luka kecil dan lebam, sakit kepala, melecur, ruam atau katal-katal kulit, penyakit kronik, cirit-birit dan lain-lain. Kes-kes hanya dikenal pasti setelah pesakit menjalani pemeriksaan saringan di bilik triage. Jabatan Kecemasan memahami bahawa menunggu giliran untuk mendapatkan rawatan boleh menjadi satu pengalaman yang mencabar, terutamanya dalam situasi kecemasan yang tidak diduga. Namun, sistem keutamaan triage yang digunakan adalah penting bagi memastikan pesakit yang berada dalam keadaan kritikal menerima rawatan segera. Kami menghargai kesabaran setiap pesakit dan ahli keluarga dalam menunggu giliran, kerana ini membantu memastikan aliran kerja yang lebih tersusun dan perkhidmatan yang lebih berkesan. Walaupun pesakit mungkin mengalami sedikit kelewatan, pihak hospital sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang, cekap dan selamat kepada semua pesakit yang dihargai.